Eksperimen kali ini simple. Aku ada satu sudu plastik dan juga soft gel. Apa akan terjadi sekiranya soft gel ni menghentam sudu plastik dalam keadaan yang sangat laju? Sebagai pemberat untuk sudu plastik ni, aku akan tambat sudu plastik ni dekat botol kaca supaya impact dia tu maksimum lah. Okey, macam ni rupa bentuk dia kalau kita dah ikat sudu plastik ni dekat botol kaca. Kita akan cuba hantam dekat bahagian sini lah, bahagian utama dia. Agak-agak jadi macam mana? Boleh tak sudu ni cedok soft gel? Jom tengok impact dia. Nampak ni dekat tengah ni dia berlubang, tapi dia tak putus. Kalau kena 2-3 kali lagi putus ni. Ataupun kita pakai hard gel, confirm putus. Ni menunjukkan betapa kuatnya tenaga kinetik daripada soft gel yang dilepaskan oleh F4 Superior.